Makan apa tu? Hari tu aku berkesempatan lah untuk makan di satu restoran yang ada di sini ni. Kalau kamu mau tahu apa nama restorannya, inilah dia, restoran Nasi Anjel. Nama makanan aku ni nasi ayam single. Kalau aku tak silap lah, aku order nasi ayam single dengan minuman tu ada limau tu, apa, kicai kah? Restoran Nasi Anjel 1 ni terletak di ITCC Penampang. Okey, mari kita cuba. Kuahnya ada kuah atas nasi, lepas tu ada sambal, ada timun dan ada ayam. Mari kita cuba rasa apa rasanya. Nyam-nyam. Okey, ayamnya pula kita tengok. Oh, boleh dikopak macam ni. Kita macam lembut lah kan. Tapi sesuai juga guys. Sedap untuk dimakan. Sesuai lah dengan bajet yang kita ada untuk makan tengah hari. Kita rasa dulu ayamnya, campur dengan sambal. Kita kunyah lagi. Nyam-nyam. Ada lalat lah pula. Okey, makan lagi. Sedap guys. Untuk perut yang lapar, memadai lah orang bilang kan. Tapi sedap. Ikut selera masing-masing. Makan lagi. Daripada tu ada juga sup. Kita minum supnya, rasa sup lulus. Okey, letak sup atas nasi. Ni antara kewajipan. Kalau aku lah, tak tahu kalau korang, aku memang suka letak sup di atas nasi tu. Lepas tu kita makan lah nasi tu kan guys. Okey, marilah kita makan. Kita makan sampai habis. Sampai licin pinggan guys. Maksudnya apa? Sedap. Ambil sambal ni. Sayang ni kalau tak ambil sambalnya ni. Sedap sambalnya guys. Aduh. Okey, mari kita ambil sikit lagi. Orang tua tu cakap pinggan kalau kita makan mesti bersih guys. Ayamnya pula, kita tengok ayamnya masih macam masih ada isi tau ayamnya ni. Sayang juga ayam ni kalau kita tak habiskan dia punya isi tu kan. Kesian ayam tu kena sembelih tapi kita nak makan dia. Aduh, membazir bak kata orang tua-tua lah kan. Sup pun masih ada. Kita minum lagi supnya guys. Sedap supnya guys. Lagi. Sedap. Satu kali lagi hirup. Okey guys, itulah dah tadi kita makan sup lagi pula. Kasih habis supnya guys. Alhamdulillah, selesai kita makan. Susun macam ni guys. Lepas tu mau minum pula. Minumannya ni aku bilang selepas makan kalau kita minum minuman macam begini guys, sedap. Aku suka minuman macam begini. Kalau bukan ini aku suka minum Horlicks lah. Tapi di sini ada Horlicks pula time tu. Kalau pun tak silap dia ada Horlicks lah. Jadi kita minum lah ni. Nyam-nyam. Sedap juga airnya ni. Apa lagi? Lepas makan kenalah pergi bayar kan guys. Okey, kita pergi tengok pula keadaan dalam kedai. Wah, cantik juga abang. Emang kedainya pun cantik. Temanya purple kuning. Nasi Anjel 1 ITCC Penampang. Harga nasi ayam single